Seorang YouTuber Jerman berhaluan kiri, Heidi mengakui bahawa dia perlu meninggalkan Jerman kerana dia merasakan ia terlalu berbahaya untuk membesarkan anak-anak perempuannya di sana. Dan ya, ia sudah bermula. Golongan kiri mula sedar bahawa dasar-dasar mereka yang tidak masuk akal, dasar-dasar yang gila itu tidak berkesan. Dan lelaki ini menjadi sangat tular kerana mereka langsung tidak menjangkakannya. Untuk memikirkan bahawa seorang YouTuber dengan jutaan dan jutaan pengikut merasakan dia tidak boleh membesarkan anak-anaknya di Jerman adalah satu hadiah yang kami tidak jangka. Sudah tentu, janganlah kita berpura-pura mereka belum sedar seperti yang anda akan lihat dalam video ini. Tetapi kami akan mengupas segala-galanya tentang apa yang sedang berlaku di Jerman dan mengapa ia menjadi sangat berbahaya untuk anak-anak perempuan anda. Dan apabila anda sudah mempunyai anak, anda juga akan fikirkan di mana anda mahu membesarkan mereka, terutamanya jika anda mempunyai anak perempuan. Saya rasa Jerman bukan lagi tempat yang baik untuk membesarkan anak perempuan. Kerana wanita secara umumnya, mereka tidak lagi berasa selamat berjalan di jalan pada waktu malam. Anda tidak perlu percaya kata-kata saya sahaja. Terdapat petisyen awam di semua bandar utama di Jerman. Wanita mahukan baucar untuk menaiki teksi secara percuma pada waktu malam. Di Berlin, mereka mahu ada gerabak kereta api bawah tanah khas untuk wanita sahaja. Dan cerita-cerita yang anda dengar di Berlin, apa yang wanita terpaksa hadapi dalam pengangkutan awam memang teruk. Bayangkan, kita sudah sampai ke tahap di mana wanita mahukan pengasingan dalam pengangkutan awam. Anda tahu, perkara yang semua orang kata paling teruk. Dahulu kala, orang kulit hitam dan kulit putih diasingkan. Sekarang wanita pula yang berkata, tolong lindungi kami daripada orang-orang ini. Asingkan kami. Berikan kami kabin khas untuk wanita sahaja. Perkara ini dahulunya akan dianggap sebagai perkara paling seksis yang boleh difikirkan oleh seseorang beberapa tahun lalu. Dan kini, ia dilihat sebagai satu-satunya cara untuk melindungi wanita-wanita ini. Ya, memang gila. Memang teruk sejujurnya. Kamu semua tahu sebab-sebab kenapa ia jadi begitu. Saya tak perlu cakap tentangnya. Tapi hakikatnya, wanita di Jerman dah tak rasa selamat lagi dan ada sebab yang kukuh untuk itu. Dan membuat keputusan untuk membesarkan seorang anak perempuan di Jerman bukanlah idea yang baik. Awak dengar tak apa yang dia cakap? Awak semua tahu sebab-sebabnya. Saya tak perlu cakap tentang ini. Awak semua tahu sebab-sebabnya. Ingat, lelaki ni seorang yang berhaluan kiri, bukan berhaluan kanan langsung. Dan dia sebenarnya tak mampu untuk mengatakannya. Dia akan bercakap tentang isu pendatang tapi sekarang dah jadi macam diterima saja yang ada masalah di sini yang kita tak boleh sebut sebagai masalah sebab ia tak selari dengan nilai palsu kita yang sebenarnya bukan nilai yang baik pun. Jadi, mari kita pura-pura saja yang kita tak bercakap tentangnya dan bincang tentang akibatnya dan kata, oh ya, akibatnya memang teruk. Kita mesti lindungi wanita-wanita kita. Kenapa tak kaitkan saja dan kata kita mesti lindungi wanita-wanita kita daripada dasar-dasar yang teruk membawa masuk pendatang yang sangat berbahaya kepada masyarakat kita. Dan sekarang kita kena akui yang kita dah buat kesilapan atau kita takkan dapat kembali semula. Anda tahu, anda nak pastikan rakyat anda selamat, anak-anak anda selamat supaya mereka membesar dalam persekitaran yang mesra di mana mereka boleh rasa selamat pada bila-bila masa. Ini cuma pendapat saya. Tapi kalau seorang wanita tak boleh berjalan di jalan pada waktu malam dan rasa selamat lagi, anda telah gagal sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negara. Itu cuma pendapat saya dan ia agak mengarut. Setiap kali sesuatu berlaku di Jerman, ahli politik akan kata, oh ya, kita ada masalah pisau. Pisau membunuh orang. Wanita berpakaian tidak sesuai. Mereka patut berpakaian lain. Dan ini bukan perkara kecil, tapi anda juga boleh nampak dalam perkara-perkara kecil. Anda tak boleh pergi ke pasar raya lagi tanpa rasa seperti kita hidup dalam masyarakat yang penuh dengan jenayah. Beginilah keadaannya. Ada satu obsesi dalam kalangan ahli politik. Sebaliknya, mereka hanya perlu mengakui masalah itu dan kemudian melihat sokongan serta pujian daripada jutaan orang yang juga dapat melihat masalah tersebut. Masalah itu adalah imigresen. Mereka akan mencari secara literal apa sahaja alasan lain di bawah matahari sebagai masalah sebenar. Oh ya semua, selamat datang ke Pushback. Saya Miruki, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan untuk sokong video ini jika anda sudah muak dan mahu lihat sedikit tentangan terhadap semua yang sedang berlaku. Tapi sebelum itu, sedikit pesanan daripada penaja kami. Jadi untuk anda yang tidak tahu apa itu Kalshi ialah pasaran ramalan terbesar di Amerika Syarikat. Ia pada dasarnya seperti pasaran saham untuk ramalan dan ia dikawal selia oleh Kerajaan Persekutuan yang sememangnya bagus. Dan ia memberitahu anda apa yang orang sebenarnya fikirkan. Bukan apa yang mereka ciapkan di media sosial. Tetapi di mana mereka mahu letakkan wang mereka. Betul? Jadi saya rasa ini adalah perkara yang menarik untuk dibincangkan. Pemimpin mana yang akan meninggalkan jawatan mereka tahun ini?
Friedrich Merz, yang sebenarnya anda tahu adalah pemimpin Jerman, orang ramai masih belum bersedia untuk mengambil langkah mengatakan kepimpinan ini perlu berundur. Mereka masih belum melakukannya. Dengan Keir Starmer di England, keadaannya menjadi begitu teruk sehingga mereka seperti, ya, lelaki ini memang betul-betul perlu pergi. Tetapi di Jerman, mereka masih agak ketinggalan dan mereka tidak akan mengatakannya. Muat turun aplikasi Kalshi, gunakan kod NYERA untuk mendapatkan diskaun apabila anda berdagang. $10 Kalshi, KALLSHI. Taruhkan wang anda pada ramalan anda kerana itu adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Dan sekarang kembali kepada video itu kerana saya rasa kita ada banyak perkara untuk dibincangkan. Jadi, lelaki ini asyik bercakap tanpa henti tentang bahaya-bahaya itu. Bahaya tentang segala yang sedang berlaku di Jerman dan bagaimana dia tidak akan membesarkan anak-anaknya sendiri. Namun begitu, dia masih tidak menyatakan secara terang-terangan apa isu sebenar. Dan inilah yang kita kembali bincangkan. Bagus. Akhirnya, ada seseorang dari pihak kiri yang mengakui bahawa ini benar-benar bermasalah. Tetapi, walaupun begitu, mereka masih tidak mampu untuk berkata, saya nampak ada masalah. Inilah sebab sebenar masalah itu. Mari kita tangani perkara itu. Seperti di Prenzlauberg, salah satu kawasan kejiranan terbaik di seluruh Berlin, jika anda mahu membeli shampoo atau krim, anda pergi ke kedai ubat, DM. Anda perlu pergi ke kaunter juruwang di banyak kedai ubat di Berlin untuk mendapatkan barang-barang itu supaya mereka membuka kunci produk tersebut kerana ia sering dicuri. Malah di Edeka, di pasaraya biasa, mereka mengunci alkohol, mereka mengunci Red Bull, barang-barang yang berharga $1.50. Mereka meletakkan alat keselamatan pada barang-barang itu yang perlu dibuka di kaunter juruwang. Awak tahu tak betapa gilanya kita dah terbiasa dengan perkara ini? Kita memang dah terbiasa dengan hakikat bahawa di mana-mana saja kita pergi, barang-barang dikunci sebab orang mungkin akan mencurinya. Ya, sudah tentu. Orang memang mungkin akan mencurinya. Dan syarikat-syarikat membelanjakan begitu banyak wang untuk mengamankan barang-barang itu, membelanjakan lebih banyak wang untuk mengamankan barang-barang itu dan kadang-kadang barang-barang itu sendiri pun lebih teruk. Sebab sekarang ni dah jadi satu wabak di mana orang rasa mereka boleh masuk ke mana-mana tempat dan ambil saja, ambil. Dan awak tahu tak, kebanyakan daripada mereka bukanlah rakyat biasa negara itu yang membayar cukai. Mereka adalah orang yang percaya mereka boleh ambil apa saja yang mereka mahu tanpa perlu memberi semula. Apa jadi dengan masyarakat kita sekarang? Satu lagi contoh ialah pasar Christmas. Tahun lepas, ada beberapa pasar Christmas yang terpaksa dibatalkan sebab mereka dah tak mampu nak bayar kos pertahanan daripada ancaman pengganas. Cakap je lah. Cakap je. Beritahu kami siapa pengganas itu. Beritahu saja siapa pengganas yang menyerang pasar Christmas itu. Kerang, benda ni sangat mudah tapi mereka tak boleh buat. Cakap je. Adakah dia akan cakap, tolonglah cakap saja, beritahu kami. Beritahu kami kenapa pasar Christmas kamu terpaksa dibatalkan kerana keganasan sampai ke tahap itu. Sementara wanita-wanita kamu tidak selamat, kenapa barangan kamu dicuri sedangkan sambutan agama kamu tak boleh dijalankan? Semuanya kerana satu perkara yang mudah saja. Akui saja. Sebab ia terlalu mahal. Ia memerlukan berjuta-juta euro untuk pasar Christmas besar memasang penghadang dan pertahanan anti keganasan itu. Dan jika pasar Christmas, tempat kegembiraan, satu-satunya perkara yang orang nantikan pada bulan Disember ketika cuaca sejuk dan suram di luar, jika ia dibatalkan kerana mereka tidak mampu menyediakan pertahanan anti keganasan. Banyak perkara sudah tidak kena di negara ini. Dan jangan salah faham, saya tidak mahu menyalahkan migrasi atas perkara ini. Migrasi itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Cuma akan ada segelintir orang yang melakukan perkara-perkara bodoh. Saya tidak mahu menyalahkan migrasi atas perkara ini kerana saya masih selepas semua itu, selepas hakikat bahawa saya perlu meninggalkan negara saya. Kerana anak-anak perempuan saya tidak selamat dan wanita-wanita tidak selamat dan barang-barang dicuri dan keganasan berleluasa di pasar-pasar Kristian. Saya masih tidak akan berkata begitu kerana saya telah dicuci otak dengan begitu mendalam sehingga saya tidak dapat mengakui bahawa sebenarnya ia adalah masalah immigration Islam. Saya memang tak boleh cakap. Dia memang tak boleh cakap. Mereka memang tak boleh buat. Beginilah betapa dalamnya mereka telah dicuci otak. Dia sedang buat video mengatakan dia perlu tinggalkan Jerman kerana betapa teruknya keadaan di Jerman. Tetapi dia tidak akan mengaku apa yang telah menyebabkan Jerman menjadi seteruk itu.
Dia takkan mengaku. Dia mungkin lebih selesa untuk berkata, "Anda tahu, kepimpinan kita membuat keputusan yang buruk, bla bla bla." Takkan mengaitkan perkara-perkara itu kerana mereka telah dilatih dan mereka telah diajar bahawa tidak kira apa pun pengorbanan pribadi, ia tidak penting betapa teruk sekalipun keadaannya. Jangan sekali-kali, jangan pernah salahkan pendatang. Jangan pernah salahkan pengambil alihan Islam. Walaupun ia memang didokumentkan, itulah yang mereka lakukan. Kerana itu akan membuatkan anda dianggap rasis. Dan menjadi rasis bermakna anda adalah orang yang jahat. Malah menjadi rasis dianggap lebih teruk daripada tidak peduli tentang anak sendiri. Malah menjadi rasis dianggap lebih teruk daripada tidak peduli tentang anak sendiri. Saya sudah beritahu mereka perkara ini, beritahu mereka perkara ini, beritahu mereka perkara ini, beritahu mereka perkara ini, supaya mereka benar-benar mempercayainya. Dia memang berada di depan kamera sambil duduk di sini dan berkata, "Saya tidak mahu menyalahkan imigrasi. Saya tidak mahu menyalahkan imigrasi." Kerana hanya ada beberapa orang yang bermasalah. Sebenarnya, bukan hanya beberapa orang yang bermasalah. Bukan hanya beberapa orang yang bermasalah yang menyebabkan wanita mahu pergi bersendirian ke dalam kabin. Dan anda perlu menapis mereka. Tetapi Jerman melakukan kerja yang sangat-sangat teruk dalam hal itu. Salah satu masalah besar berkaitan dengan itu ialah walaupun orang datang ke Jerman untuk mencari perlindungan, mereka tetap ditolak. Dan jika mereka berasal dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak selamat, Jerman tidak boleh menghantar mereka pulang walaupun mereka tidak dibenarkan tinggal di Jerman. Jika mereka tidak diberikan kebenaran untuk tinggal, menjadi penduduk, bekerja di sini dan sebagainya. Jadi anda mempunyai kumpulan besar orang dari kalangan pelarian yang datang ke Jerman. Kebenaran mereka untuk berada di sini telah ditolak, tetapi mereka tidak boleh dihantar pulang ke negara asal mereka kerana ia tidak selamat di sana. Jadi mereka tidak boleh bekerja di sini, mereka tidak boleh melakukan apa-apa di sini. Tetapi mereka tetap berada di sini kerana mereka seolah-olah berada dalam keadaan tergantung dan itu menimbulkan banyak masalah kerana mereka tidak boleh menjadi sebahagian daripada masyarakat. Mereka tidak boleh berintegrasi dan sebahagian daripada mereka sudah tentu menimbulkan masalah. Ia juga boleh difahami bahawa jika anda berada dalam keadaan tergantung ini, anda akan menyimpan banyak rasa tidak puas hati kerana negara ini tidak menerima anda. Salah satu ironi yang sukar dipercayai tentang perkara ini ialah kita tidak boleh menghantar pulang pendatang kita kerana mereka tidak selamat di negara asal mereka sendiri. Jadi sekarang kita semua terpaksa hidup dalam keadaan tidak selamat di negara kita sendiri. Lihat betapa tidak masuk akalnya perkara ini. YouTuber ini menjadi sangat tular. Orang ramai panik kerana mereka tidak percaya akhirnya dia mengakuinya. Golongan kanan meraihkan dan golongan kiri pula seperti dia cakap apa yang kami fikirkan. Dia cakap apa yang kami fikirkan. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Sebenarnya di Jerman, ramai lagi orang mungkin akan meninggalkan Jerman kerana perkara ini. Ini adalah satu perubahan yang sangat besar ke arah yang betul. Namun begitu, ia benar-benar menunjukkan betapa dalamnya proses pembasuhan minda, betapa seriusnya isu-isu yang kita hadapi. Kerana sekali lagi kepada semua orang yang waras dan membuka mata, anda boleh lihat bahawa orang-orang ini terlalu berempati hingga membinasakan diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Gaza. Mereka benar-benar sanggup memusnahkan segalanya hanya kerana empati mereka terhadap orang lain. Tetapi mereka begitu sebati dengan fahaman itu sehingga mereka enggan untuk melihat kebenaran walaupun ia sudah jelas di depan mata mereka. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.